Cara untuk kita buat wiring untuk projektor model SE punya projektor, guna satu relay, bateri 24 volt dengan switch. Lepas tu ini dia punya litar, 12 volt. Ini switch untuk high beam flasher punya, yang ni flasher. Lepas tu yang ni switch untuk low beam dengan high beam. Yang ni low beam, high beam, low beam. Lepas tu ini coil untuk relay ni. Lepas tu ini dia punya kontak untuk relay, kontak 1 dengan kontak 2. Lepas tu ni projektor, dan ni coil untuk LED projektor. Lepas tu sekarang ni dari bateri akan pergi ke switch high beam flasher. Dia terus pergi ke coil dengan LED. Lepas tu pergi negatif. Lepas tu yang kedua, dari bateri pergi ke lobbying. Lobbying akan hidupkan relay, coil relay. Lepas tu dia akan masuk nombor 14, keluar nombor 13, pergi ke negatif. Dia akan hidupkan kontak nombor 1. Dia akan onkan kontak nombor 1, akan pergi ke LED, akan onkan LED. Lepas tu masuk yang red punya wire, akan keluar black punya wire, pergi ke negatif. Lepas tu yang kedua, bila kita buat high beam, relay ni akan putus, akan mati, coil ni akan mati, kontak yang pertama akan putus. Arus kat sini tak ada, arus masuk. Lepas tu bila relay ni akan mati, kontak ni akan tak function, arus bila kita buat high beam, arus akan masuk kat sini, akan pergi lalu, akan hidupkan LED. Kita try cuba untuk hidupkan. Kita akan cuba hidupkan. Kita onkan switch pertama. Kita akan switch hidupkan pertama. Lepas tu kita try flashing. Akan hidup dia punya ni relay. Lepas tu kita hidupkan lampu. Ni lampu rendah punya. Lepas tu ni lampu tinggi. Remain flasher. Lepas tu relay akan hidup, relay akan menyala. Kalau kita buat low beam dia akan menyala. Bila kita buat high beam, dia akan padam. Lampu pun jadi high beam. Low beam, high beam, low beam, high beam. Lepas tu dia punya sambungan ni dekat
Atas ni dia ada nombor-nombor semua. Ni nombor 13, nombor 13, nombor 14, nombor 12, nombor 8, nombor 4. Ni semua ada dia tulis dekat dia punya kontak semua. Dekat atas ni pun dia ada ada bagi tahu nombor-nombor untuk kontak masuk.